Sekiranya kita melakukan perjalanan dari bumi ke pusat galaksi Bima Sakti, kita membuat pengerakan tahap paling maksimum 99.9999999 pada kelajuan cahaya. Secara ulang-alik dengan cara menaiki roket, kita dapat melengkapkan perjalanan luar biasa itu. Hanya mengambil tempoh masa 7 tahun sahaja. Walaupun kita berjaya melakukan perjalanan di ruang angkasa lepas pada kadar jarak kedudukan yang sama, tetapi adalah masa berbeza sekiranya melakukan pengerakan biasa seperti di dunia, terpaksa mengambil tempoh selama 52,000 tahun. Golongan saintis yang mengkaji teori pengerakan luar biasa ini menamakannya sebagai time dilation, yang bermaksud dilasi waktu. Teknologi perentas waktu itu bukanlah mesin yang dicanangkan oleh filem fiksyen, tetapi sebenarnya adalah manusia itu sendiri berpotensi melangkaui masa. Kefahaman menaiki roket, masa menjadi perlahan, berada di bumi. Masa berjalan seperti biasa, pantas.